Kalau pasal penduduk, data yang selalunya kita perlukan ialah pertama ialah maklumat aset. Aset ni lah alamat rumah lah. Rumah nombor berapa, lorong berapa, kalau rumah bertingkat, nombor berapa, tingkat berapa, blok berapa. Tu satu. Daripada aset tu, kita perlukan maklumat owner ataupun tenant. Owner ni pemilik rumah lah. Pemilik rumah ni kita boleh letakkan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang pun boleh juga. Dan katakanlah dia pemilik rumah, lepas tu dia sewakan. Jadi kita boleh letak nama pemilik, kita boleh letak nama penyewa juga. Link dengan aset ni. Sebab tu macam parent tadi boleh lebih satu. Dekat rumah persatuan penduduk pun kita boleh linkkan satu aset tu kepada lebih daripada satu nama. Dan semua ni boleh akses apps, dia boleh buat bayaran. Jadi contoh kalau dia owner, dia wajibkan penyewa dia bayar yuran. Jadi dia boleh pantau lah daripada apps tu. Oh ni dia dah bayar, dia dah miss. Kadang-kadang orang penyewa rumah dia kadang tak bayar. Maklumat ketiga, maklumat owner ni kita perlukan nama, email dan juga nombor phone. Tiga juga. Kalau aset tu nombor rumah tadi lah. Owner ni ataupun tenant, nama, email dan nombor phone. Dan maklumat ketiga yang kita perlukan lah aktiviti dan juga yuran. Selalunya yuran persatuan ni dia tak banyak. Dalam 3 atau 4 je lah. Selalunya yuran persatuan ataupun yuran security, ada yuran tahunan, ada persatuan dia buat yuran kerakyatan, itu je lah.